Kita on kuning, macam ni lah keadaan dia. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada ADV 160. So hari ni saya berada dekat Putrajaya. Okey, so customer ni panggil saya untuk datang ke sini pasang spotlight. Okey, so customer ni panggil ni pasang spotlight brand ni. Okay. So ni customer beli sendiri. Okey, untuk bezakan dengan customer ni ambil masa 2 minggu. Dia so dengan saya ni senang. Okey, saya bagi customer beli barang sendiri untuk customer pilih apa yang dia minat. Okey, jadi dah mudah kat situ kan. Okey, kalau anda ada tengok orang lain dia bagi tahu oh spotlight ni bagus lah, apa benda lah itu bagus lah. Okey, kalau untuk spotlight yang jenis harga 200.5 300, okey, spotlight yang harga 300 ke atas ni semuanya bagus. Okey, semuanya bagus. Okey, dan macam saya bagi tahu, bila dekat sini disebut sini ada tulis apa 90 watt. Okey, biasa kalau 90 watt ni, sini 45 watt, sini 45 watt. Okey, memang accurate, dia akan dapat 90 watt. 90 watt ni bukan untuk satu ni 90 watt ni untuk dua. So 45. Tapi bila abang beli yang kira kalau kata customer kat luar ni beli yang murah, okey, dia tulis je 90. Kadang-kadang 30 pun tak sampai. So daripada situ kita boleh tahu suluhan dia macam mana. Alam saya akan terang sikit lah. Spotlight yang bagus ni daripada biasan, suluhan dia lain lain memang. Dia tak silaukan mata orang. Okey, dia tak sakitkan mata orang. Jadi orang tak menyumpah kita. Itu yang bagus spotlight yang mahal ni. Bukan tak boleh pakai yang murah, tapi dia ada kelebihan dengan kekurangan lah. Tetap suluhan dia tu cantik untuk yang murah. Okey, yang murah yang macam saya punya 380 tu kan. Dia tetap cantik suluhan dia. Tapi dia ada kelebihan lagi kalau yang baik-baik ni. Tapi kalau terlalu murah sangat dia cepat rosak. Itu masalah dia. Okey, macam saya upah pasang saya semua jenis motor harga sama upah pasang. Okey, untuk upah pasang sepasang. Saya ambil upah pasang setiap satu barang satu upah lah, bukan 10 barang satu upah. Okey, so upah saya semua sama daripada motor 150cc ke 1000cc sama saja. So jadi saya bukannya tak buat untuk yang murah sangat ni. Bila buat yang murah sangat ni nanti kalau rosak, abang nak kena beli lagi, nak keluarkan duit lagi. Andai kata macam dah beli barang sendiri ni kan, okey, saya ada garanti waranti dengan pemasangan saya. Kalau tak hidup ke apa, panggil saya balik, WhatsApp saya, kita akan deal balik. Okey, bila saya dah free ke apa, saya boleh datang balik. Itu style saya. Jangan risau, garanti, saya ada garanti. Kalau kata saya datang ke tempat free je lah. Tapi kalau kata yang mana datang ke tempat saya, dia datang balik ke tempat saya. Yang mana dah pernah panggil saya akan datang balik ke tempat dia. Saya akan check. Kalau tak ada masalah, bukan masalah tu datang daripada saya akan charge. Tapi kalau masalah tu daripada pemasangan saya akan charge lah customer tu. Okey, so panjang sikit video ni saya terangkan apa yang bagus So nanti kita tengok ni spotlight dia. Nanti kita tengok selepas pemasangan spotlight ni bentuk dia macam mana. Okey, dan kerja-kerja pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi karen. Okey, so saya akan terangkan dan saya akan tunjukkan dekat customer kalau ada masalah. Jadi bila kata short ke apa, dia tak akan ganggu motor lah. Ini kalau short lampu motor pun mati sekali kan, dah jenuh. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan dekat spotlight ni dekat ADV 160 ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dekat ADV 160 ni. Okey, so tadi saya test. Okey, waktu saya test, okey, spotlight ni betul-betul banyak mood. So customer kena belajar sendirilah. Okey. So saya tak tahu apa yang saya tekan pun saya tak tahu dah. Okey. So macam yang anda dapat lihat dekat sini, okey, spotlight dia berada dekat sini dan petak memang cun-cun je. Okey, customer memang betul-betul nak petak. Okey. So keadaan spotlight dia, kedudukan dia macam ni lah. Okey. Okey. So kita tengok pula switch dia. Okey, switch dia berada dekat sini. Okey. Switch dia berada dekat sini. Okey. So bila kita on, okey, bila kita on, spotlight dia akan menyalakan lampu tau dekat sini tau. Okey, nampak Nampak Okey. So kalau boleh tengok ni, okey, bila kita tekan saja ni, dia ada mode dia. Okey, dia off. Okey. Lepas tu bila kita tekan lama sikit, saya pun tak pasti sangat. Okey. Lampu kat depan ni dia menyala. Okey. Dia slow beep, dia macam beep tu. Okey. Nampak Memang banyaklah dia punya mode. Saya pun naik pening. Okey. So kita tengok single mode dia. Okey, ini single mode dia. Saya dah adjust, nampak ngam-ngam saja. So kalau kat kereta tu dia sampai bumper ataupun normal plate sikit. Okey, itu untuk lampu kuning. Tapi untuk lampu putih
dia atas. So macam ni cara nak adjust untuk lampu. Okey. So kalau malam senang sikit saya nak adjust. So boleh tengok kat sini. Okey, ini adalah putih dan kuning. Okey, gabungan putih dan kuning. So dia jadi macam cantik lah sikit. Okey. So ini kuning, nampak kuning ni kita akan adjust betul-betul bumper ataupun dekat nombor plate. Okey, bila putih atas lah sikit. Di atas sikit sampai memang silau lah. So bila kata okey, untuk spotlight ni dia ada satu fungsi iaitu horn. Okey, bila kita tekan horn dia akan beep. Tapi tak boleh, dia nak kena tekan lama sikit. Sebab ni bising, kat sini ada bangunan. Bila kita tekan flasher macam ni. Okey. Okey, so saya akan tunjuk daripada depan sikit. Okey, ini adalah untuk warna kuning saja. Okey. Ini dia punya gambaran dia daripada depan untuk spotlight tengah hidup. Okey. Okey, kita akan tukar dia warna putih. Okey, ini adalah gambaran dia daripada depan untuk warna putih. Okey, ini kira spotlight padu tau, spotlight yang terbaik. Okey. So kita tekankan dia pada warna putih dan kuning. Okey. So ini adalah putih dan kuning lah. Okey. Okey. So ini adalah single mode dia lah. Okey, lepas tu dia ada mode flasher tau. Okey. Yang ni saya pun dah pening lah macam mana nak tekan. Okey, nampak dia berkelip-kelip. Nampak tau. Memang banyak mode. Okey. So dia ada flasher ni. Kuning dia masih ada dan dia masih ada putih juga. Itu kelebihan dia. Okey, banyak, memang banyak mode untuk spotlight ni. Saya pun tak tahu apa lagi. So ini saja yang saya dapat mampu tunjuk. Okey. 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 Sekarang saya cuba test untuk saya tengah test untuk spotlight ni berfungsi macam mana bila kita tengah bawa. Okey, ini dalam keadaan gelap. Okey, bila kita on kuning, macam inilah keadaan dia. Okey. So yang ni memang padu lah. Okey. Okey, kita try tukar putih. Okey, putih ni dia memang betul-betul suluh ke atas tau. So memang orang silau. Untuk pakai putih ni memang silau lah. Okey. Okey, so kita tukar putih dan kuning. So nampak ini sebab malam kita berpeluang untuk test lah. Okey, so itu saja untuk spotlight dekat ADV 160 ni. Okey, so customer beli sendiri dan panggil saya pasang untuk datang ke Putrajaya ni. Okey. So kalau kata customer dia beli dekat Shopee ataupun platform Orin, so customer berpeluang untuk beli barang sendiri yang mana customer minat kan. Kadang-kadang ada kedai dia ambil dia jual tapi nak kena pasang dekat dia semua, kena beli barang dia tapi tak ada yang bentuk yang customer tu minat. Okey, macam customer ni dia memang betul-betul nak yang petak. Berapa kali dia WhatsApp saya, kita bercakap pasal spotlight, dia tetap nak petak. Saya kata, so saya tunjuklah, tunjuk. Okey, dia minat yang ni, so dia beli yang ni lah. Jadi pemasangan dengan saya tak ada curi current, tak ada potong wire. Jadi bila berlaku masalah, dia tak akan mengganggu sistem pada motosikal ni lah. Itu yang paling penting sekali. So power daripada spotlight dia yang boleh bagi pun lagi kuat lah, lagi padu lah. Okey. Dia yang mana faham tu faham lah. Sebab apa? Susah juga nak terangkan kat orang. Okey. So kalau kata pemasangan dengan saya akan terangkan, saya akan tunjukkan, saya akan ajar. Kalau ada masalah ke apa, saya boleh buat sendiri. Okey. Itu yang paling pertama lah. Itu yang paling utama lah. Okey. So itu saja. Okey, kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori elektrikal, boleh terus call ataupun WhatsApp saya. Okey. Ciao.